Saya rasa best buat bisnes public goal, ajar orang simpan duit untuk masa depan dia. 3 ke 5 tahun, bila dia mula menabung tuan-puan, bila dia dah simpan duit, masalah kewangan dia mula selesai. Kalau kerja pun, tak banyak dia dapat. Income dia dalam 3 ke 5 ribu. Habis belajar, dia buat public goal full time. Tak pergi kerja lah. Buat konten sampai ilmu. Saya cakap, Man pergi belajar. Ambil chartered financial certification. Saya nak dia jadi financial advisor. Sebab apa? Ilmu dia ada. Ilmu saya tu dah masuk dalam kepala dia. Pengalaman membina kekayaan dia dah ada. Dia dah proven kaya, tuan-puan. Tak kerja pun ada duit, dah proven. Saya ingat suatu hari nanti kalau saya tak ada, dia lah yang penyambung legasi ilmu saya. Sebab tu saya suruh dia pergi. Rupanya dia pergi dulu. Dia pergi dulu daripada kita. Okay? Jadi, walaupun dia dah meninggal dunia, emak dia mewarisi income yang dia bina dengan public goal. Sebab tu kisah dia dibukukan dalam satu buku, Hadiah Persaraan Mbak Umi. Ada ini buku dia. Ini bukunya. Kalau ada kat belakang tu tuan boleh beli. Okay? Hadiah Persaraan Mbak Umi. Okay? Jadi ingat harta ni apa dia? Apa sahaja yang kita miliki yang membuatkan duit masuk ke poket kita. Termasuklah bisnes public goal yang kita miliki. Setiap kita penyimpan emas public goal, dia ada PG code. Setiap kita memiliki PG code. Dengan PG code itu menyebabkan duit masuk ke poket kita, itu adalah harta. Tuan-puan, saya sebagai dealer public goal, saya rasa seronok buat bisnes ni sebab saya membantu masyarakat di sudut keuangan. Bisnes-bisnes di luar pun bagus, tapi kebanyakan bisnes ajar orang habiskan duit. Betul tak? Tak salah, tuan-puan. Bisnes-bisnes di luar ajar orang buat hutang. Bisnes public goal tak, ajar orang simpan duit untuk masa depan dia. Saya duk fikir-fikir, apa bisnes ajar orang suruh simpan duit ni? Kebanyakan bisnes suruh habiskan duit. Saya rasa best buat bisnes public goal, ajar orang simpan duit untuk masa depan dia. 3 ke 5 tahun, bila dia mula menabung, tuan-puan, bila dia dah simpan duit, masalah kewangan dia mula selesai. Tuan-puan, saya dah educate masyarakat tentang kewangan daripada tahun 2008. Dah 18 tahun. Masalah kewangan yang saya tengok dalam masyarakat dua saja. Dan dengan emas boleh menyelesaikan dua masalah ni. Satu, kerja bertahun-tahun tapi tak ada tabungan, tak ada saving. Kerja bertahun-tahun, 3 bulan gaji pun tak ada, tuan-puan. Okay? Masalah pertama. Bila ada masalah pertama, dia pergi masalah kedua. Bila tak ada saving, semuanya hutang. Makin lama bekerja, bukan tabungan bertambah, bukan harta bertambah, yang bertambah hanyalah hutang.